Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yaqulu Allah Ta'ala Ar-Rahman 'allama al-Qur'an khalaqal insan 'allamahu al-bayan. Awal suratul Rahman, Allah Ta'ala dia sebut nama dia Ar-Rahman. Orang ni orang musyrikin Mekah yang tak erti apa Ar-Rahman. Mar-Rahman ya tadi. Allah Ta'ala bertunjuk Ar-Rahman, tak nama suratul Rahman. Di antara nama sifat Tuhan, ini nama Quran Ar-Rahman, suratul Rahman. Suratul Rahim tak ada. Surah Allah pun tak ada. Sebagai nak membesarkan sifat Ar-Rahman yang kita hari-hari dengan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Sebut sama. Sifat yang sangat kita berhajat, segala perkara perlu kepada sifat ini. Ar-Rahman, sifat sangat rahmat yang menyeluruhi semua makhluk dia. Khususnya Allamal Quran. Dia pakai sifat Ar-Rahman mengajar Quran. Ya Rahman, alimna al-Quran. Kita berdoa boleh hati. Hei Rahman, ajarlah aku akan Quran. Sebab dia pakai sifat Ar-Rahman mengajar Quran. Kita kalau saya tak ajar Quran tak erti lah. Nak baca pun tak erti, jangan kena erti. Sebab Allah Ta'ala bersifat dengan Ar-Rahman, 'allamal Quran, mengajar Quran. Tuhan mengajar diri Quran lah. Ilmu lain tak ada, cuma ya kaca umum boleh. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ada pun sebut pasal lafaz ni 'allamal Quran sah. 'Allamal Quran. Masya-Allah. Maka kita sangat berhajat. Ya Rahman, alimna al-Quran, alim auladana wa banatina wa zurriyatina ila yaumiddin al-Quran. Boleh terdoa. Dan insya-Allah ta'ala khalaqal insan 'allamahu al-bayan. Satu bumi lagi lah. Insya-Allah dah. Mudah-mudahan kita bersama Quran. Quran dari Ar-Rahman, ma'al Quran, ma'ar Rahman. Pagi-pagi sama habis tu dah. Ma'al Quran, ma'ar Rahman. Allamal Quran. Allahumma fiq wal hadi ila sawis sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.